Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita baca doa dulu untuk memberi keberkatan kepada kelas kita hari ini. Okey, baca doa dulu. Okey, murid-murid silakan duduk. Okey. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Memandangkan kelas kita ni di waktu hampir tengah hari, jadi cikgu nak warm up dulu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Fokus. Okey, bagus. Okey, kita nak warm up dulu. Okey, semua dikendaki bangun. Okey, murid-murid perhatikan apa yang ada kat depan ni dan ikut apa? Ikut garisan menggunakan jari telunjuk. Semua tunjuk jari telunjuk ke depan. Okey. Okey, baik. Cikgu akan pasang Okey. Okey, 1, 2, 3. Macam mana dulu? Sekejap tak berjalan lagi. Okey. Berhenti pula dah. Allah, tak jadi. Okey, baik cikgu pasang macam ni lah. Okey, perhatikan di skrin kita. Buat. Tengok siapa yang salah. Ni slow sikit ni. Ikut. Lenguh tak tangan? Tak kan? Okey, dah stop. Okey. Best tak? Best tak main tu? Okey, bagus. Okey. Dipersilakan duduk semua. Okey, baik. Hari ni kelas sejarah kita nak belajar apa? Cikgu nak tunjuk satu ilustrasi gambar dan cikgu nak minta beberapa orang pelajar untuk perhatikan apa yang terdapat pada gambar tersebut. Okey. Okey, nampak tak gambar apa kat depan ni? Okey. Perhatikan 2 minit. Cikgu bagi masa untuk awak perhatikan apa yang ada pada skrin kita. Cikgu nak minta 3 orang 3 orang akan mengulas apa yang awak dapat tengok pada skrin LCD kita. Okey, dapat tak? Okey. Siapa nak jawab? Okey. Jawab. Cikgu pegang. Okey, apa yang dapat dekat situ? Pada Perang Dunia Kedua, Jepun membuat serangan terhadap negara kita untuk mendapatkan bahan mentah seperti biji timah, getah dengan emas. Okey. Betul. Okey, kita nampak serangan Jepun yang ada dekat negara kita lah. Okey, tujuan dia adalah untuk dapatkan bahan mentah. Okey. Next, siapa nak jawab? Okey. Jepun masuk melalui Kota Baharu Kelantan sehingga Singapura. Dia masuk ke mana? Kota Baharu Kelantan sehingga Singapura. Jepun masuk ke mana? Kota Baharu. Alam Melayu. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Okey. Jepun masuk
ke tanah Melayu, iaitu negara kita lah, melalui Kota Baharu sehinggalah dia menakluki Singapura. Okey. Seterusnya, siapa nak jawab lagi? Okey. Tanah Melayu merupakan kawasan yang strategik. Tanah Melayu merupakan kawasan yang strategi yang menjadi minat Jepun untuk menjajah negara kita lah, untuk mendapat hasil kekayaan negara kita. Okey, baik. Jadi melalui gambar ini kita dapat lihatlah bahawa Jepun mula menjajah ke tanah Melayu. Dia datang daripada mana? Dia masuk daripada mana? Kota Baharu. Okey. Baik. Seterusnya, inilah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Okey, tengok. Tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Iaitu perkembangan gerakan nasionalisme. Dan satu lagi, subtopik. Okey. Apa pelajar akan dapat setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita nak menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kesan pendudukan Jepun terhadap perkembangan gerakan nasionalisme. Dan yang kedua, menjelaskan tindak balas orang Melayu terhadap penguasaan Bintang 3. Dan yang ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya 3 langkah untuk mengelakkan penguasaan Bintang 3. Sebelum tu cikgu nak tanya. Siapa nak jawab? Apa maksud nasionalisme? Okey, bagus. Apa maksud nasionalisme? Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Selain itu, semangat kebangsaan berkaitan sikap dan pendekatan perjuangan menentang penjajahan dan akhir sekali semangat pembelaan terhadap bangsa dan negara. Okey. Itu adalah nasionalisme. Okey, tepuk tangan sikit. Okey. Baik. Perkembangan nasionalisme ini berlaku kepada penduduk tempatan. Apabila datangnya Jepun ke negara kita ni, tujuan dia adalah pada mulanya adalah untuk mendapat nak dapat kekuasaan dan kekayaan, iaitu bahan mentah lah, dan dia nak jajah Malaysia, nak jajah tanah Melayu. Pada ketika itu kita dijajah oleh siapa? Dijajah oleh British. Jadi bila dijajah oleh British, masyarakat kita ni ada semangat nasionalisme, iaitu semangat untuk memperjuangkan tanah Melayu. Dia bangkitlah sebab tak tahan dah dengan penjajahan British terhadap mereka. Jadi apabila adanya datangnya Jepun, dia bawa lah satu slogan. Slogan apa? Asia untuk Asia. Slogan ni dibawa oleh Jepun, maka rakyat di tanah Melayu tu terpedayalah dengan slogan yang dibawa oleh Jepun. Dah tak tahan dah dengan kehidupan bersama British ni kan. Jadi kok-kok lah Jepun ni datang untuk membela nasib mereka. Jadi mereka pun berjayalah memberi ruang kepada Jepun untuk memerintah tanah Melayu. Okey. Inilah tajuk yang kita akan belajar hari ini. Apa semangat nasionalisme yang dibangkitkan oleh orang Melayu ketika pendudukan Jepun. Okey. Selepas tu cikgu nak bagi task kepada kamu. Ada beberapa task yang cikgu bagi dan kita dah bagikan kepada 4 kumpulan, betul? Okey. Dan cikgu nak kita buat round table. Round table ni apa dia? Perbincangan. Okey, kita nak buat perbincangan dalam kumpulan yang mana setiap kumpulan cikgu dah bekalkan satu soalan dan soalan tersebut awak perlu berikan jawapan dan tampal dalam kertas ni. Kertas apa ni? Kertas warna. Okey, kertas warna ni kita tampal soalan serta jawapan yang cikgu cikgu dah sediakan tu, dan cikgu nak awak bincang dalam kumpulan apa yang awak dapat untuk soalan yang dibekalkan tu. Okey? Semua kumpulan dah dapat, betul? Dah dapat kan? Okey. Jadi kumpulan ni dapat soalan apa? Okey. Kumpulan yang pertama dapat soalan senaraikan langkah-langkah untuk mengelakkan ideologi komunis. Jadi bincangkan apa jawapan dia. Okey. Dan kumpulan yang kedua pula dapat apa ni? Apakah faktor utama yang menyebabkan Jepun menyerah kalah dalam peperangan dunia kedua dan bagaimana peristiwa tersebut memberi kesan kepada tanah Melayu? Okey, bincangkan jawapan dia. Dan kumpulan seterusnya baca kuat sikit.
Terangkan tindak balas yang diambil oleh orang Melayu terhadap penguasaan bintang 3. Okey. Dan seterusnya, kumpulan yang terakhir dapat apa? Baca. Ah, Apa dia? Soalan dia. Perkembangan semangat Bagaimanakah? bagaimanakah pendudukan Jepun membawa perkembangan nasionalisme di negara kita? Okey. Setiap kumpulan, apabila kita dah berbincang dalam kumpulan dan cikgu nak kamu tampal di dalam kertas warna yang telah disediakan, siapa kumpulan yang sudah menyiapkan tugasan dia tu, dia akan tekan buzzer kat depan ni. Okey. Kumpulan pertama dia akan dapat apa? 5 biji gula-gula. Boleh ambil dekat sini. Kumpulan yang kedua 3 biji. Kumpulan yang ketiga 2 biji saja dan kumpulan yang keempat kita bagi 1 lah kat dia. Boleh? Okey. Mula sekarang. Cikgu bagi masa 5 minit saja. Okey, kumpulan yang selesai, dia cepat-cepat kena tekan buzzer Cantik, kena cantik-cantik sikit buat. Kita akan bentang dengan kawan-kawan nanti. Okey, cepat. Okey, dah siap ni. Buzzer ada 2. Okey, boleh ambil kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama ambil. Buzzer ada 2. Ni, satu lagi. Buzzer cikgu sedia 2. Ada 2 nah. Okey. Ingat coklat yang kita kumpul tu jangan makan lagi. Jangan makan lagi. Kita nak tengok kumpulan mana yang mengumpul coklat yang gula-gula yang paling banyak, dia akan dianggap sebagai pemenang lah. Okey, 3. Dapat apa? Dapat berapa biji? 2 biji saja. Okey. Ni tak sudah lagi ni. Buat cantik sangat pun. Okey. Kita tunggu sat kawan kita, kesian kat dia. Okey. Okey, dah selesai kumpulan ni. Tekan. Pergi tekan. Tak semangat dia. Okey, ambil 1. Markah ni 1. Ambil 1. Okey. Okey, jangan makan lagi gula-gula ni. Okey, jadi semua dah sediakan bahan. Jadi cikgu nak awak bincang apa yang awak dapat dalam soalan yang cikgu kemukakan tadi. Okey, bincang dulu sebab nanti kita akan terangkan kepada kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan pada kumpulan yang lain. Okey, bincang dulu. Cikgu bagi masa 5 minit untuk menjawab soalan ni. Bincang, seorang jadi tekan ke? Okey. Betul lagi? Dia ada muncul penguasaan bintang 3 di beberapa kawasan. Yang ketiga, berlaku pergaduhan dan ketegangan kaum. Yang lain faham tak ni? Kalau tak faham kita tanya. Okey? Bincang tak? Okey, bincang. Bincang dulu. Cikgu bagi masa 5 minit untuk bincang. Okey, bagaimana pendudukan Jepun membawa perkembangan nasionalisme? Terang sikit. Pakai ni slogan Asia untuk Asia. Tu slogan Asia untuk Asia lah. Okey. Lepas tu jadi Tanah Melayu, rakyat Tanah Melayu jadi Tanah apa? Melayu ni dia macam percaya kat Jepun sebab dia nak Terpengaruh. terpengaruh. Okey, pengaruh. Terpengaruh dengan Jepun. Lepas tu dia bergabung dengan Jepun untuk menyingkirkan British lah. Demi untuk Kemerdekaan. menuntut kemerdekaan. Okey. Okey, hak ni. Okey. Cuba terang sikit cikgu. Ini antara langkah untuk mengelakkan ideologi komunis. So, yang pertama, mengamalkan kepada kaum dan hidup saling menghormati. Contoh, kita murid ada berbagai kaum bersama dalam melakukan aktiviti yang ada kat sekolah. Okey.
Okey, kumpulan mana lagi? Kumpulan ni belum. Okey. Apa hasil perbincangan yang awak dapat? Cepat. Kami dapat tahu yang tindak balas yang diambil oleh orang Melayu terhadap penguasaan bintang 3 iaitu tindak balas orang Melayu, kompromi dan usaha perundingan dan juga Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. So Okey. kami dapat tahu aspek-aspek tu apa yang jadi. Apa yang jadi? Jepun kalah, lepas tu bintang 3 ni datang untuk mengisi kekosongan kuasa barat waktu itu. Jadi Bintang 3 tu siapa? Komunis ke? ya komunis itu. Komunis. Okey. Mereka duduk di mereka memerintah tempat orang tanah Melayu selama 14 hari sebelum British pulang ke tanah Melayu. Okey. Bagus. Okey, yang dua lagi tu kompromi dengan rundingan. Siapa yang berkompromi tu? Dan buat okey, Datuk Onn Jaafar. Dia buat apa? Memulihkan keamanan dan mendapatkan pergaduhan di Batu Pahat. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan ni dah belum? Dah kan? Ni dah kan tadi kan? Okey, baik. Semua dah berbincang kan? Dah dapat input masing-masing kan? Okey, bagus. Cikgu dah pergi dah setiap kumpulan dan masing-masing boleh menerangkan dengan sebaiknya. Okey, jadi sekarang kita akan beralih kepada butterfly move. Apa itu butterfly move? Butterfly ni apa dia? Rama-rama. Okey, rama-rama ni dia akan bergerak mencari apa? Kupu-kupu cari apa? Cari bunga untuk sedut nektar. Okey, untuk sedut nektar ataupun sedut madu lah. Okey, sama juga macam kita. Kita akan berpecah ke kumpulan yang berlainan sebab maklumat yang kita dapat ni maklumat yang berlainan. Jadi kita nak pergi kumpul balik maklumat semua ni, kita kena pergi ke kumpulan-kumpulan yang berlainan. Okey, jadi cikgu nak dalam setiap kumpulan tu mesti awak tinggalkan seorang. Seorang saja yang akan menjadi pemberi maklumat kepada kawan-kawan yang lain. Boleh? Fokus? Okey. Jadi, siapa yang akan ditinggalkan oleh kawan-kawannya untuk beri maklumat pada orang lain? Cuba angkat tangan. Siapa nak volunteer? Okey, bagus. Okey. Kawan-kawan yang lain akan bergerak ke meja kumpulan yang lain lah. Setiap meja kumpulan tu mesti ada kumpulan nombor, contohnya kumpulan 1, dia ada kumpulan nombor 2, 3, 4. Okey. Jadi setiap kumpulan tu ada masing-masing kumpulan yang lain. Okey. Boleh tak cikgu nak minta bergerak sekarang sebelum cikgu lepaskan rama-rama kita? Okey, bergerak dulu. Okey. Yang stay di sini akan memberi maklumat kepada kawan-kawan lain apa yang ada pada maklumat awak. Okey. Jadi duduk dulu, cikgu nak lepaskan rama-rama ni sebelum kita. Nampak tak rama-rama cikgu? Nampak tak? Tengok rama-rama cikgu ni. Okey, cikgu akan lepaskan rama-rama ni seperti mana cikgu lepaskan kamu. Okey. Okey, bergeraklah masing-masing ke kumpulan tu. Okey. Mesti dapatkan maklumat ya. Nanti kita nak berkongsi maklumat hasil yang kita dapat. Kat sini kita ada 3. Okey, pertama perkembangan semangat anti penjajah. Okey. Perkembangan semangat anti penjajah ni ialah pendudukan Jepun ni dia membawa perkembangan nasionalisme di negara kita. Apabila rakyat tempatan mula sedar pentingnya kebebasan dan pemerintahan sendiri. Slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Persatuan Melayu Muda ataupun singkatan dia ialah KMM bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Yang kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Tentera Jepun yang membebaskan
Keempat, menghargai sistem demokrasi dan keamanan negara. Contohnya, menghormati pemimpin dan menjaga keharmonian masyarakat. Keenam, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpengaruh dengan propaganda. Contohnya, tidak dengan tumpukan tentera selempang merah. Dilaki pula. Okey. Lepas tu, Ha. ada kat Sungai Manik, Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman ni, dia jadi khalifah Perang Panjang untuk usaha pertahankan Melayu daripada ancaman bintang 3. Kompromi dan usaha antara usaha dia Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ni dia lantik Sultan Ibrahim dan sebagai pegawai daerah Batu Pahat, dan tugas utama dia untuk tamatkan kekacauan dan pulihkan keamanan dekat Batu Pahat. Okey. Ada sikit? Lepas tu dia muncul penguasaan bintang 3 di beberapa kawasan. Bintang 3 tu dia macam dari MPAJA apa semua tu kan. Dia muncul untuk mereka pula yang mentadbir tanah Melayu selama 14 hari tu. Lepas tu, Sebab apa dia muncul? sebab dia nak berkuasa kat tanah Melayu, sebabkan Jepun kan dah pernah. Lepas tu British pun tak sempat nak mai lagi. Lepas tu jadi dia pun muncul. Sebab tak ada yang Tak ada berkuasa berkuasa. ketika tu. Okey. Lepas tu? Lepas tu dia berlaku pergaduhan dan ketegangan kaum antara yang lebihnya kaum Melayu dengan Cina. Lepas tu rakyat hidup dalam keadaan tidak aman dan takut lah sebab hilang kepercayaan antara satu sama kaum. Lepas tu ekonomi dan kemudahan awam mengalami kerosakan akibat perang. Lepas tu kesedaran rakyat untuk bersatu mempertahankan negara semakin meningkat. Dah tengok negara jadi macam ni, so rakyat akan menimbulkan kesedaran lah untuk bersatu. Yang tu lah semangat Nasionalisme. Ya, pandai. Okey. Bagi sampai faham kita duduk dekat sini. Lepas tu baru kita akan bergerak ke Melalin. Berikan contoh ideologi komunis. Okey, kalau tak faham boleh tanya kawan sampai faham Okey. Boleh kemukakan soalan kepada kawan awak Dah bagi macam kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu kan. Lepas tu kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Dia macam memanipulasi orang apa ni? Rakyat-rakyat tanah Melayu. Macam tu. Faham? Betul ke faham? Ya, Faham. Faham. Okey, ada soalan apa lagi nak tanya kawan? dah banyak dah. Dia jadi pembentang kita hari ni. Kenapa Jepun tak mau bagi kemerdekaan tu walaupun kita dah pernah bantu Jepun dalam peperangan dengan British tu? Sebab sebenarnya tujuan Jepun datang dekat negara kita ni, dia ni macam ibarat pentingkan diri. Dia just nak Kekayaan. fokuskan kekayaan dia sahaja. Dia datang kat sini sebab dia nak manipulasi kita punya kekayaan je. Jadi mereka tak mahu merdekakan Malaysia sebab mereka nak memerintah tanah Melayu, mereka masih nak memerintah tanah Melayu. Jadi mereka tak mahu merdekakan tanah Melayu ni daripada mereka punya jajaan. Faham? Lah kali dia dapat tak? Sekali dia tak dapat. Dia tak dapat main tu. Sebab apa dia tak dapat? Sebab dia kalah Dia menyerah kalah. Dia merasa kalah. Sebab ada pengeboman dekat negara ni. Okey, dia dah jatuh. Miskin lah kiranya. Negara dia dah habis, nak hancur dah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, habis dah ni. Okey, kalau dah habis boleh kembali ke tempat masing-masing. Tanya sampai faham Tanyalah soalan apa pun yang berkaitan dengan tajuk kawan kita dapat. Okey. Ada lagi soalan bulan ni? Ada lagi tak soalan? Okey. Pertegangan kaum kan boleh ada berlaku 13 Mei. Dok lagi. Tu Melayu ni. Okey. Okey. Kumpulan ni mana kupu-kupu balik dah? Mama balik dah. Okey, balik dah. Okey, dah selesai dah.
Okey, selesai dah ni pembentangan? Dah. Okey. Orang yang membentang faham tak? Ya. Faham. Okey. Baik. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit 2 minit untuk kembali ke kumpulan masing-masing dan membuat pembentangan pula hasil yang kita dapat daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Sekiranya dah selesai, boleh balik semula ke tempat masing-masing. Okey. Dah selesai dah Ada lagi tak kumpulan lain yang duduk kat sini? Ada. Okey. Baik. Okey, apabila semua dah kembali ke kumpulan masing-masing, cikgu nak kamu terangkan kepada kawan-kawan apa yang kamu dapat daripada contohnya kumpulan 1 dia dapat daripada kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Sebab kawan-kawan lain dia dapat benda yang berbeza daripada kita. Okey, jadi setiap kumpulan terang balik apa yang dia dapat kepada ahli kumpulan yang lain. Okey. Mula pada kumpulan ni. Okey, siapa nak terang dulu? Okey. Tindak balas yang diambil oleh orang Melayu terhadap penguasaan bintang 3, yang pertama adalah tindak balas orang Melayu. Orang Melayu bersatu untuk menentang ancaman bintang 3 terhadap agama, politik dan keselamatan. Yang kedua, gerakan Fisabilillah dilancarkan untuk mempertahankan agama Islam dan orang Melayu. Lepas tu kita ada poin seterusnya iaitu usaha dan kompromi. Datuk Un Jaafar berusaha memulihkan keamanan dan menamatkan pergaduhan kaum di Batu Pahat. Yang poin ketiga adalah Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Berlaku ketegangan kaum di Sarawak sebelum kedatangan tentera Australia. Campur tangan tentera Australia berjaya mengurangkan pergaduhan dan pertumpahan darah. Okey, pandai. Okey. Ni Kah terangkan pada kawan-kawan. Nasionalisme. Yang keempat, berlaku kekosongan kuasa selama 14 hari. Yang kelima, kemunculan bintang 3 yang terdiri pada MPAJA dengan Parti Komunis. Yang Sama ke MPAJA dengan komunis tu? Anak beranak dia lah. Dia macam adik-beradik. Adik-beradik lah. Okey. Yang keenam ni berlaku pergaduhan dan ketegangan kaum antara orang Cina dengan orang Melayu. Yang ketujuh ni ekonomi dan kemudahan awam ni macam terganggu. Yang terakhir, kesedaran rakyat untuk bersatu ni semakin meningkat untuk membebaskan negara. Okey. Kumpulan ni pula. Okey. Dah terang dah kawan. Kita dapat apa hasil yang kita dapat daripada kumpulan-kumpulan lain. Selesai dah? Tengah terang. Okey, terang-terang. Cikgu nak dengar. Saya terang kat lepa langkah-langkah untuk mengelakkan ideologi komunis. So, cara untuk mengelakkan langkah-langkah untuk mengelakkan ideologi komunis ialah dengan mengamalkan perpaduan kaum dan hidup saling menghormati. Sebagai contoh, murid dari pelbagai kaum bekerjasama dalam aktiviti sekolah. Contohnya adalah hari sukan bila murid-murid dari pelbagai kaum ni masuk dalam aktiviti lumba lari, lari beten. Kat situ ada nilai kerjasama kita. Okey, bagus. Okey, siapa lagi nak terang? Cikgu tak dengar lagi suara. Cepat. Okey, apa yang awak dapat daripada kumpulan yang awak pergi tadi? Saya dapat tindak balas yang diambil oleh orang Melayu terhadap bintang 3. Jadi orang Melayu menubuhkan persatuan Fisabilillah untuk menentang orang-orang bintang 3 ni lah. Okey. Kategori siapa yang hak tubuh Fisabilillah tu? Golongan apa? Golongan orang Melayu. Orang agamawan lah. Okey. Lepas tu? Kerjasama pemimpin dan rakyat berjaya mengurangkan ketegangan selepas perang. Seterusnya, Sarawak. Okey, terima kasih. Okey. Mulai ni tak dengar lagi. Mana dia? Habis kita orang. Habis dah. Okey, tak lagi. Kami dapat tadi untuk perkembangan gerakan nasionalisme, tempatan dan pendudukan Jepun. So dia ada perkembangan semangat anti penjajah. Iaitu pendudukan Jepun Tanah Melayu ketika ada bibit-bibit gerakan nasionalisme, iaitu dibawa gerakan nasionalisme dengan guna slogan Asia untuk Asia. Asia untuk orang Asia. Okey.
So mereka janji akan bagi kemerdekaan kepada tanah Melayu dan menggantikan British. Tapi pada akhirnya diorang nak tanah Melayu untuk hak mereka sendiri. Itu mereka nak bahan mentah. Mereka tak nak merdekakan tanah Melayu tu lagi. So tanah Melayu marahlah dengan Jepun. Masyarakat tanah Melayu marah dengan Jepun, betul? Lepas tu, Sebab Jepun marah sebab tak bagi tak bagi kemerdekaan. tak bagi kemerdekaan. Lepas tu Jepun buat apa? Jepun Antaranya apa tindakan Jepun kepada KMM? Dia dia bubarkan KMM tu. Okey. Dia bubarkan KMM. Okey. Terima kasih. Okey, Melani dah selesai kan? Okey. Masing-masing kita dah dapat input daripada kumpulan-kumpulan yang lain, betul? Okey, jadi cikgu nak wakil dua orang untuk memberi ulasan setiap apa yang kita dapat daripada kumpulan-kumpulan lain. Siapa nak bagi ulasan tu? Okey, baguslah. Okey. Apa dia? Okey, Aulia. Okey, silakan Aulia. Yang pertama, tindak balas orang Melayu. Orang Melayu bersatu menentang ancaman bintang 3 terhadap agama, politik dan keselamatan. Yang kedua, gerakan Fisabilillah dilancarkan untuk mempertahankan agama dan orang Melayu. Lepas tu kita ada poin yang kedua iaitu usaha dan kompromi. Datuk Onn Jaafar berusaha memulihkan keamanan dan keselamatan pergaduhan kaum di Batu Pahat. Yang ketiga, kita ada Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Berlaku ketegangan kaum di Sarawak sebelum kedatangan tentera Australia. Campur tangan tentera Australia berjaya mengurangkan pergaduhan dan pertumpahan darah. Okey, terima kasih Aulia. Okey, siapa lagi? Seorang lagi? Okey. Apa yang saya belajar daripada rakan saya itu adalah bagaimana perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan penduduk Jepun di tanah Melayu. Yang pertama iaitu perkembangan semangat anti penjajah. Apa itu perkembangan semangat anti penjajah? Iaitu waktu Jepun datang ke tanah Melayu, dia membawa slogan Asia untuk Asia dengan berkonsep lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya yang bertujuan untuk menekan kebebasan negara Asia. Okey. Itu yang pertama. Jadi KMM iaitu Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun dengan berharap Jepun ni dapat merdekakan mereka daripada jajahan British. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu iaitu Jepun pada waktu itu dia membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Kemudian itu janji dia lah kan? Itu janji dia. Okay. Yang kedua, dia menggunakan KMM ni untuk mendapat sokongan masyarakat tempatan pada waktu itu. Namun begitu, dia janji dengan tanah Melayu untuk memberi kemerdekaan. Tapi dia tipu. Dia tak bagi pun kemerdekaan tu dekat tanah Melayu. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi. Lepas tu sebab lagi satu, dia seorang lah dia kiranya. Dia tamak dengan kekayaan. Okey, yang ketiga iaitu kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Iaitu Jepun ni menubuhkan Keiko Kakoi iaitu bermaksud Persatuan Cina Seberang Laut. Keiko Kokokai. Keiko Kokokai. Okey, Keiko Kokokai tu Persatuan Cina. Okey. Ya, siapa yang tubuhkan? Jepun. Jepun, tentera Jepun. Lepas tu ia memberi keyakinan dan kesedaran kepada penjawat jawatan tinggi iaitu kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas penting mereka. Betul? Kemudian sekejap cikgu. Okey, lepas itu Sarawak ni lebih yakin untuk berkerajaan sendiri daripada diperintah sebab mereka percaya mereka sendiri boleh mampu untuk menjaga mentadbirkan negara. Ya, itu saja cikgu. Negeri apa. Okey, terima kasih kepada nama Anis Marisha. Anis, okey. Jelas tak kawan-kawan? Jelas tak? Okey, jelaskan kawan-kawan kita dah kongsi maklumat yang ada dalam kumpulan masing-masing lah. Okey. Terima kasih kepada semua pembentang. Okey, nanti pembentang datang ambil coklat gula-gula. Okey. Siapa yang dia membentangkan tadi? Okey, datang sekarang. Cepat ambil gula-gula kita. Okey, cepat. 2 biji je.
Okey. Jangan makan lagi gula-gula ni. Okey baik. Kita dah. Okey, ambil dulu. Okey, tak ada dah Okey baik. Kita ke aktiviti yang seterusnya. Okey. Jelas tadi kawan-kawan kita dah menerangkan tentang perkembangan gerakan nasionalisme dan keadaan negara kita selepas Jepun. Okey, jadi faham dah semua? Alhamdulillah. Okey baik. Seterusnya kita nak pergi kepada pengukuhan iaitu permainan. Nak main tak? Okey, nak main. Okey, yang ni adalah aktiviti pengukuhan yang kita akan jalankan sekejap lagi. Okey. Okey. Cikgu ada 2 permainan dekat sini permainan yang pertama adalah musical sticky note. Pernah main tak? Tak pernah. Okey, sekejap lagi kita main. Okey, musical sticky note ni cikgu nak minta kepada semua ahli kumpulan, dia akan bergerak ke kumpulan yang lain. Faham tak? Setiap kumpulan ni akan ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Sama juga kumpulan ni pun ada 1, 2, 3 dan 4. Dia akan bergerak lah, dia tak pergilah, dia tak duduklah sekali dengan kawan-kawan dia. Kecuali kumpulan yang ada 6. Okey, kumpulan yang ada 6 ni, dia pandai-pandai lah pergi duduk dekat kumpulan mana-mana. Okey, kita akan berebut sticky note ni. Cikgu akan kita akan ada 5 round. Okey, round pertama, cikgu akan letak setiap meja 5 sticky note. Okey, kalau kata ada 6 orang, satu meja tu ada 6 orang, dia berebut lah. Salah seorang tu tak akan dapat lah. Faham tak? Tu round yang pertama. Round yang kedua, cikgu akan bagi 4 sticky note. Awak akan dengar dulu muzik. Lepas tu muzik diberhentikan. Di-stopkan muzik. Lepas tu, pakat berebut sticky note ni. Okey? Dan cikgu akan paparkan soalan. Dan jawablah soalan. Okey, seterusnya round yang ketiga, cikgu akan bagi 3 sticky note. Round yang keempat bagi 2 dan round yang kelima 1 saja. Okey. Jadi apabila kita dah mengumpulkan jawapan kita dan kita jawab soalan, kita kumpul dengan sticky note ni, kita tengok kita daripada kumpulan mana yang paling banyak sticky note dan jawapan yang betul, yang tu dianggap sebagai juara. Okey? Boleh? Okey. Yang pertama adalah musical sticky note lah. Cikgu akan letak dulu. Okey, bergerak dulu. Bergerak dulu ke kumpulan lain. Seorang je stay dekat sini. Yang lain pergi bergerak dekat kumpulan yang lain. Okey, sila bergerak. Okey, sila bergerak ke kumpulan lain. Okey, 2 orang nak stay sini. Okey, duduk 2 orang. Okey. Setiap kumpulan untuk round pertama, cikgu bagi 5 sticky note. Sampai sini. Ya? Satu je. Dua. Dah tu. Dah dua. Satu kumpulan lagi je dia ada. Tu ambil jatuh. Okey. Okey, round yang pertama ni akan dapat 5 sticky note Nampak tutup sakitan. Kebang habis dah. Sagi tak ada nak tangkap dia. Okey. Dengar betul-betul muzik yang cikgu nak mainkan ni Lepas tu kalau muzik dah berhenti, berebut sticky note tu dan jawab soalan. Boleh? Apa dia? Hak ni berapa dah kumpulan ni? Ada berapa? Pergi ke kumpulan mana-mana pun. Sana tak cukup. Yang ni dah tukar dah kan? Okey, sini. Boleh. Duduk sini. Okey kan? Aulia okey kan? Duduk situ kan? Okey. Masing-masing dah berada ke kat kumpulan yang lain? Dah Fokus. Fokus. Okey, baik. Okey, kita nak mula dah ni.
Hati-hati jangan sampai tersentuh tangan berlainan jantina. Okey. Okey, tengok soalan yang pertama. Sekejap Soalan yang pertama. Boleh duduk dulu sementara nak tunggu cikgu buka soalan yang pertama ni. Okey. Jawab. Soalan yang pertama. Tak keluar siapa? Sekejap. Tak keluar pula dah. Spoil. Dia kena cabut. Okey, tak apa. Cikgu masuk Okey. Apakah nama bom yang digugurkan di bandar Hiroshima? Okey. Dah Okey, round yang kedua. Cikgu akan bagi 4 sticky note. Okey. Acak dengan Mazrul. Okey, sedia. Dia baik. Letak jangan ambil lagi. Okey, sila dengar elok-elok muzik ni. Okey. Soalan nombor 2. Di manakah bom atom Fat Man digugurkan? Okey, di manakah bom atom Fat Man digugurkan? Dapat tak? Dia tak bergerak lah. Okey, kita sedia untuk soal round yang ketiga. Tinggal berapa? 3. Okey, tinggal 3. Okey, berebut untuk round yang ketiga. Jangan main tipu, berdosa. Okey. Cikgu tengok depan. Jangan ambil lagi. Okey, round yang ketiga. Tak berhenti lagi. Sabar. Okey, soalan yang ketiga, round yang ketiga. Siapakah rakyat kita yang terselamat dalam peristiwa pengoboman di Hiroshima? Siapakah dia? Okey, next round yang keempat.
Salah. Jawapan tak dapat lah. Okey. Cepat-cepat. Sabar. Okey. Berapa lamakah Tanah Melayu berada di bawah penguasaan bintang 3? Okey, ni round yang kelima Round yang kelima kita akan dapat satu saja sticky note. Janganlah robot. Okey, 1, 2, 3. Sabar. Okey, tengok soalan. Boleh duduk dulu. Okey, nyatakan dua pihak yang menguasai Tanah Melayu selepas Jepun berundur. Okey, pihak apa yang menguasai Tanah Melayu selepas Jepun berundur? Kan. Okey, dah selesai, kembali ke kumpulan masing-masing. Sabar. Okey, kembali kepada kumpulan masing-masing. Mari kita tengok soalan yang pertama. Kita tengok soalan pertama Apa dia? Mata saya tak ada terbang kan. Loh, betul mana tak ada? Kami tadi dapat orang. Lepas tu yang first tadi empat tahan. Tak apa, biar lah. Habis, hak mana yang ada je lah. Okey, baik. Tak apa, duduk di tempat masing-masing. Okey, kita nak bincang soalan, tengok. Apakah nama bom yang digugurkan di bandar Hiroshima? Gambar apa? Bom apa? Okey, little boy. Okey. Yang kedua, lagi kita kira berapa dapat Okey, di manakah bom atom fragment digugurkan? Di Nagasaki. Round yang ketiga, soalan yang ketiga, siapakah rakyat kita yang terselamat dalam peristiwa pengoboman di Hiroshima? Siapa? Razak Sensei. Okey, dan yang keempat, berapa lamakah Tanah Melayu berada di bawah penguasaan bintang 3? Berapa? 14 hari. Okey, yang kelima, nyatakan dua pihak yang menguasai Tanah Melayu selepas Jepun berundur. Ada 3 semua. MPAJA lagi, bintang 3 satu lagi, Parti Komunis. Okey, sekarang kira berapa yang dapat. Okey, setiap sticky note tu 2 gula-gula. Okey, boleh ambil. Cepat, kita nak main satu lagi game. Main ambil sini. Ambil. Cukup dah. Ambil satu dulu. 16 biji. Ambil 16 biji. Okay, ada lagi coklat Jack dulu. Okey, lagi? Kumpulan mana? Berapa dapat? Main ambil. Ambil sebiji saja untuk berapa? Sebiji Setiap kertas satu biji. Okey. Setiap kertas satu biji. Cepat.
Cepat. Cepat. Kita ni. Ambil je. Kita tak ada masa dah ni. Okey, baik. Kita akan main permainan yang kedua iaitu buzzer challenge. Okey, buzzer challenge ni cikgu nak siapa cepat dia dapat. Okey, siapa cepat dia dapat. Setiap kumpulan akan menghantar 2 wakil. Siapa wakil kumpulan tersebut? Angkat tangan. Okey, siapa wakil? Dua orang wakil kumpulan. Okey, boleh beratur kat sini. Kita sama-sama support kawan kita Okey. Okey, ni soalan yang pertama. Okey, sila beratur. Jangan duduk di sebelah-sebelah kawan Okey, dengar arahan cikgu. Buzzer challenge ni, okey, dengar abang. Dengar arahan cikgu. Okey. Buzzer challenge ni kita akan buat pelajar akan menyusun cube ni. Akan menyusun cube ni mengikut emoji dia lah. Okey, kalau dia sudah dulu maka dia akan tekan buzzer, seterusnya menjawab soalan cikgu. Okey? 1, 2, 3. Siapa siap dulu dia tekan buzzer. Okey, kawan-kawan bagilah semangat. Go, selalu. Okey. Betul dah. Okey. Jawab soalan ni. Mana dia? Sekejap. Oh, tak nampak pula. Sekejap. Okey. Allah. Dia jam dekat sini. Okey, sekejap sabar. Okey, boleh test dulu. Okey, nampak tak? Okey, soalan yang pertama. Apakah kesan pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu terhadap kehidupan masyarakat Tanah Melayu? Okey, mana dia kita punya mic? Okey, apa dia? Perkembangan serangan anti penjajah. Okey, betul tak? Kita tengok kawan-kawan, betul ke tak? Okey, betul. Okey, tahniah. Okey. Orang yang kedua. Okey, cikgu Papa siap-siap. Soalan? Okey, buat 1, 2, 3. Jangan duk bercakap je. Okey, yang ni dulu. Apa dia? Asia untuk Asia. Asia untuk Asia. Betul tak? Okey, kita tengok jawapan dia. Betul ke tak? Okey, betul. Okey, tahniah. Okey, ambil coklat. Siapa yang betul tu ambil 1. Siapa yang betul ambil 1. Okey. Tengok coklat cikgu. Okey, nanti kita tengok. Okey, soalan yang seterusnya. 1, 2. 1, 2, 3. Mana? Okey, mana satu jawapannya? Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur Raya. Apa dia? Sekali lagi. Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur Raya. Adakah betul jawapan anda? Betul? Yakin? Betul ke tak? Ya ke? Cepat. Okey, betul jawapan dia. Okey. 2 orang lagi wakil kumpulan yang lain. Okey, ada tak? Tinggal seorang lagi. Okey, Sagi bersedia 2 orang lagi cikgu minta. Okey. Okey, baik. 1, 2, 3. Cepat buat. Cepat. Ada. Okey.
Apakah jawapan anda? Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan dan konsep mereka? Cepat. Meningkatkan persaudaraan sejagat. Apa dia? Meningkatkan persaudaraan sejagat. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? Okey, betul. Tahniah. Okey, ambil satu. Okey, 2 lagi. Setiap wakil, cepat. Kita nak habiskan. Orang lain. Cepat. Mai. Go depan. Okey. Tak boleh orang sama, orang lain. Kita bagi kawan-kawan kita. Okey. Setiap kumpulan 2 orang. Dua orang setiap kumpulan. Tak boleh orang sama. Orang lain. Okey. Sabar, abang sabar. Okey, ambil ni. Okey. 1, 2, 3. Dah siap. Sabar. Okey, apakah jawapan anda? Mengapakah KMM bekerjasama dengan tentera Jepun? Sebab apa dia bekerjasama dengan tentera Jepun? Berharap agar Jepun memerdekakan tanah Melayu. Okey, betul tak kawan-kawan? Berharap agar Jepun memerdekakan tanah Melayu. Betul. Okey, ambil sebiji. Okey. Okey, 1, 2, 3. Apa? Tidak. Okey. Apakah yang dilakukan oleh tentera Jepun terhadap ahli KMM untuk membangkitkan nasionalisme? Dia buat apa? Cepat. Okey, aku mula ni. Membebaskan ahli kesatuan Melayu muda yang dipenjarakan oleh British. Okey, betul ke tak? Mari kita tengok. Okey, betul. Saya minta maaf. Okey. Ni ambil coklat. Okey, jangan lambat Okey. 1, 2, 3. Yang mana satu? Yang tu. Okey. Apakah yang dilakukan oleh tentera Jepun untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan? Dia buat apa? Cepat. Dia buat apa? Tentera British. Memaksa? Kuat sikit. Memberi ruang kepada kegiatan politik KMM. Okey, betul tak kawan-kawan? Memberi ruang kepada kegiatan politik KMM. Betul. Okey, ambil satu. Okey. Sabar. Okey, 1, 2, 3. Bersiput tak sama. Pecah ke bang? Sama cikgu sama. Sekali lagi. Okey, apa jawapan? Apakah yang dilakukan oleh Jepun apabila pemimpin KMM menuntut kemerdekaan? Dia buat apa? Jepun membubarkan KMM. Betul ataupun salah? Betul. Okey, ambil satu. Okey. Terima kasih pada semua yang terlibat dalam game kita. Okey, selesai sudah game kita ni. Akhirnya cikgu nak minta untuk memberi rumusan terhadap pembelajaran yang kita dapat pada hari ini. Okey, siapa yang nak bagi rumusan? Okey, macam biasa, siapa yang bagi rumusan dia akan dapat ni markah ni. Okey. Siapa nak bagi rumusan? Cikgu saya. Ya. Baik tipai. Rumusan pembelajaran. Okey, nak cuba? Okey. Ni. Okey, apa yang awak dapat pada hari pembelajaran pada hari ini? Kita hendaklah elakkan daripada terpengaruh dengan ideologi Jepun dan mengelakkan diri daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan dan pergaduhan dalam kalangan masyarakat bagi menjamin kestabilan negara. Okey, terima kasih. Seterusnya? Siapa? Saya. Okey, Nuha. Okey. Apa rumusan yang awak boleh simpulkanlah untuk pembelajaran kita hari ini?
Okay, jadi pengajaran yang saya dapat untuk pembelajaran hari ini adalah kita hendaklah menjadi masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan negara. Selain itu, kita hendaklah mengambil iktibar daripada serangan penjajah terhadap negara supaya sejarah penjajahan tidak berulang lagi. Okey, tahniah. Okey. Tahniah kepada orang yang merumuskan. Okey, dua pelajar kita, kawan kita yang merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi akhirnya cikgu nak minta kira markah yang kita dapat. Okey. Kira sekarang. Yang ni tak ambil lagi ni. Yang merumuskan. Okey. Ambil 2 biji. Ambil 2 biji aja. Ambil 2 saja. Okey, baik. Okey, apa yang kita dapat simpulkanlah di akhir pembelajaran kita ni, iaitu apabila pendudukan Jepun di tanah Melayu, dia memberi impak yang negatif lah kepada apa? Kepada rakyat ataupun kepada masyarakat tanah Melayu, iaitu mengancam keharmonian masyarakat tanah Melayu. Okey, pelbagai usaha yang dilakukan untuk kembalikan balik keharmonian tu sangatlah susah. Macam-macam lah. Ada rundingan. Kan kita belajar kan Datuk On buat rundingan nak mengembalikan balik keharmonian tanah Melayu tu. Selain pada tu, dia menjadi iktibar kepada kita untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keruntuhan perpaduan di kalangan masyarakat. Okey. Jadi itulah rumusan untuk hari ini. Okey, jadi cikgu nak kira sekarang siapa yang dapat markah paling tinggi. Cikgu nak tengok. Berapa? Berapa dapat? 25. 16. 27. Wow. Yang ni? 18. Okey, pemenang kita untuk hari ini, cikgu ambil dua pemenang, 2 kumpulan pemenang. Okey, pemenang kita pada hari ini adalah kumpulan yang diketuai oleh Anis. Okey, tepuk tangan sikit. Okey, kumpulan yang kedua, kumpulan Nuha. Okey. Baik, cikgu akan bagi hadiah lah untuk 2 orang pemenang. 2 kumpulan. Okey. Mai wakil kumpulan. Okey, wakil kumpulan. Come. Okey, wakil kumpulan. Kita duduk kat bawah. Okey. Ni kumpulan Nuha. Okey. Okey, tepuk tangan sikit. Okey. Tahniah. Tepuk tangan sikit. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next kelas lah. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.